Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so buat korang yang baru dengan aku punya channel, aku ucapkan selamat datang. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okay, so untuk video kali ni, sempena aku berjaya lengkapkan set coki-coki apa ni? Coki-coki Bobo Boy Galaxy Puzzle. Yang ni rilis tahun 2025 tau. So alhamdulillah hari ni aku berjaya lengkapkan kesemua set Galaxy Puzzle ni daripada nombor 1 hingga 48. Dan kat sini total ada 48 jenis kad dan ada yang foil, ada yang tak foil. So buat korang yang berjaya lengkapkan, aku ucapkan tahniah, dan aku antara yang berjaya jugalah lengkapkan. So sebab rezeki orang lain-lain, ada yang dapat lengkapkan awal, ada yang dapat lengkapkan lambat. So aku baru daripada rilis tahun 2025, hari ni aku baru berjaya lengkapkan ke semua set ni. Okey, jom kita reviewkan kad-kad ataupun kad yang apa ni, Galaxy Puzzle yang terdapat dalam set coki-coki ni. So mula-mula kita ada Boy Ton, Blaze, Cyclone, ni Solar foil, cantik. Next, Boboiboy Earthquake, Boboiboy Ice, Boboiboy Thunderstorm, Tok Abah, Ochobot, Boboiboy Standard foil, Boboiboy Tempest, Papa Zola, Boboiboy Frostfire, Boboiboy Supra, Boboiboy Sopan, Boboiboy Genta, Boboiboy Sori, Glacier, Yaya, Ying, Gopal, Adudu, ni Adudu comel, besi comel Kuali, Fang, Bro Langkas, Boboiboy Tempest, Boboiboy Cyclone, Blaze, Genta, Jobot, Gaharum, Sopan foil, cantik, Glacier, Boboiboy Standard, Boboiboy Frostfire, Mecha Probe, Codebot, Boboiboy Supra, Ochobot, Boboiboy Earthquake, Boboiboy Sori, Baripos, Ramos, Thunderstorm, Solar kat nombor 45, Boboiboy Ice, Ton, dan yang terakhir Adudu. Okay, so untuk maklumat korang, set coki-coki Galaxy Puzzle ni kita boleh hasilkan mega poster. So untuk hasilkan mega poster ni, korang kena juga lengkapkan set Galaxy Puzzle ni. Sebabnya kalau tak lengkap, poster korang akan jadi tak komplit lah, tak cantik lah. Okay, so alhamdulillah aku berjaya juga lengkapkan. Dan hari ni sempena aku berjaya lengkapkan, aku nak share dekat korang poster Galaxy Puzzle yang kita dapat hasilkan daripada Boboiboy Galaxy, coki-coki Boboiboy Galaxy Puzzle ni. Dan ni artwork je, kalau korang tengok semua artwork yang chibi punya lah. So sangat comel lah. Okay, jom kita hasilkan mega poster yang kita dapat hasilkan daripada set ni. So sebelum tu korang yang belum subscribe, aku nak minta tolong sangat-sangat untuk tekan tombol subscribe, support channel aku supaya channel aku lebih berkembang untuk masa-masa akan datang. Okay, jom kita hasilkan mega poster. Okay, so mula-mula kita gunakan Boboiboy Ton. Mega poster ni sangat besar tau, so korang kena pandai budget lah. So yang ni aku nak cuba lengkapkan poster ni supaya seluruh seluruh screen ni boleh nampak lah poster yang kita dapat hasilkan daripada set Galaxy Puzzle coki-coki ni. Okay, so kita letakkan kat nombor 2, kita letakkan di sebelah Boboiboy Duri. So next, Boboiboy Cyclone kita letakkan di sini. Seterusnya Boboiboy Solar sini. Dan next, Boboiboy Gempa. Dan yang terakhir Boboiboy Ice. Okay, so ini antara layer pertama dia. Okay, so korang boleh tengok kat sini, cantik gila punya poster dia. Okay, next kat nombor 7 kita letak di bawah Boboiboy Duri. Okay, so korang kena letak betul-betul lah, pastikan bersambung lah poster ni. Dia kalau jarak-jarak ataupun sengit sikit, jadi macam lari sikit lah dia punya gambar dia. Okay, next. Okay, next Tok Abah kita letakkan di sini. Seterusnya Ochobot. Ni pun dah lari-lari sikit ni. Okay, next Boboiboy Standard kita letak di sini. Seterusnya Tempest, Boboiboy apa ni, Belium. Okay, next Papa Zola. Okay, so ini dah berjaya buat 2 baris ni.
So kita nak teruskan di baris bawah ya, Boboi Frostfire kita letak di bawah Boboi Halilintar. Dan seterusnya Supra kita letak di bawah Tok Abah. Apa ni? Sopan kita, Boboi Sopan kita letak di sini. Dan next Boboi Boboi Gentar Versi Foil. Ni cantik So kita letakkan di sini. Dan seterusnya Boboi Sorry. Dan seterusnya Boboi Glacier. Okay, so ini hampir siap untuk poster di sebelah kanan. Dan next di bawahnya kita letakkan Yaya. Okay, Yaya kita letak di bawah ni. Seterusnya Ying. Apa ni donat ni? Apa nama karakter? Gopal lah. Okay, Gopal. So Gopal kita letak di sini. Seterusnya Adudu, Kuali, dan seterusnya Feng kita letak di bawah. Okey, so untuk poster pertama dah siap. So ni je hasilnya di sebelah kanan kita ni, poster pertama. Dan aku cuba centerkan sikit dekat aku punya kamera lah supaya nampak lagi cantik kan. Okay, so ni poster pertama. Dan kita ada baki lagi separuh. Okay, separuh ni 24 kan. Dia ada 48 semuanya. So kita ada lagi separuh untuk kita completekan di sebelah sini pula. Okay, so seterusnya kita sambung dengan Bro Langkas. Kita letakkan di sini. Okay, seterusnya Boboi Tempest yang tak pakai topi. Di sini Boboi Cyclone. Okay, so poster kita ni dah hampir siap Next Boboi Blaze. Dan yang terakhir di atas kita letak Boboi Gentar. Okay. Ada lagi satu Jobot. Aku lupa Jobot. Jobot ni kita kena masukkan dekat sebelah Boboi Gentar ni sebenarnya. So yang kamera aku ni aku kena naikkan sikit Aku naikkan sikit. Okay, aku naikkan sikit supaya nampak poster dia. Sebab kamera aku ni bukannya kamera canggih. Stand aku pun bukan stand bagus kan. So kita cuba buat yang terbaik supaya korang boleh tengok poster yang dapat dihasilkan. So next Jobot kita letak di tepi. Di tepi apa ni? Di tepi Boboi Gentar. Okay, aku sengitkan sikit Okay, sebab poster ni sangat-sangat besar tau. So kamera aku ni tak cukup padu untuk dapatkan semua angle dia. Okay, so seterusnya Tuan Guru Gahrum. Next Sopan foil. Lemak kamera aku pun ni ada macam ada cahaya sikit Okay, so ada sedikit gangguan cahaya. So aku kena alihkan sikit kamera aku Okay, sekejap aku cari angle yang cantik sikit. Okay, so boleh lah dekat area sini. Okay, next kita letakkan Boboi Glacier di sini. Terlanggar. Okay, so terlanggar tu jadi lari sikit kedudukan poster. Okay, next Boboi Standard kita letak di sini. Seterusnya Frostfire, Boboi Frostfire, dan yang terakhir Mecha Pro. Okay, so tinggal lagi sikit lagi. So kita letakkan codeboard. Seterusnya Supra, Boboi Supra, Ochobot. Seterusnya Boboi Gempa. Dan yang kedua terakhir untuk set ni untuk baris yang ketiga last ni, so kita letak Boboi Sorry. Dan yang terakhir Mary Post di sebelah Boboi Sorry. Okay, so kamera ni tak okay, boleh lah tak apa, nanti aku akan tunjuk lagi. Okay, next di barisan bawah sekali kita letakkan Ramos. Dan seterusnya Boboi Thunderstorm ataupun Halilintar, Boboi Solar,
Boboi ais, boboi duri. Okay, so sini. Dan yang terakhir sekali, kad nombor 48 Adudu kita letakkan di bawah sekali di sini. Okay, so kita letak di sini. Okay, so alhamdulillah dah siap dah poster untuk set coki-coki Monster Galaxy Card, iaitu poster chibi ataupun poster comel lah. Okay, so inilah je bentuk poster dia. So buat korang yang berjaya lengkapkan set Galaxy Puzzle coki-coki ni, aku ucapkan tahniah. Dan yang belum berjaya lengkapkan, korang boleh cuba lagi sebelum set coki-coki ni production diberhentikan. Sebabnya untuk coki-coki Galaxy Puzzle ni dia tak lama tau. Mungkin akan datang akan tukar coki-coki yang versi lain pula kan. So korang kena cepat-cepat lengkapkan set ni. Sebab set ni adalah set yang bagi aku sangat-sangat cantik illustration dia. Okay, so inilah je hasil dia, sangat-sangat cantik. Korang boleh tengok kat sini. Mega poster untuk set coki-coki Galaxy Puzzle. Okay, so aku rasa video aku sampai kat sini saja. So korang yang tonton, aku ucapkan jangan lupa untuk subscribe aku punya channel, support channel aku dan share aku punya channel. Okay, so itu saja daripada MFS Hobby Channel. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.